tahniah. Salam sejahtera, salam 18 suku kaum. Mandai kabar, mak iga, iloga. Egun tahu inyam ada 118 wang budek wang asli dapat 5A ke atas dalam SPM 2025. Syabas dan tahniah kita ucapkan pada 5 wang budek yang dapat keputusan 9A, iaitu adik Syaza Maisarah binti Muhammad Fadil dari Johor, adik Anisda anak perempuan Adi dari Perak, adik Asniza anak perempuan Asmawi dengan adik Rania anak perempuan Rahim dari Pahang, dengan adik Nur Dania Suhaila binti Johari dari Selangor. Nyap lupa juga buat adik Santos anak lelaki Kerwat Singh dari Johor yang dapat keputusan penuh 8A. Tahun main ada 1,527 pelajar orang kita yang layak dapat sijil SPM. Lepas itu, pada tahun ini, jumlah dia ada naik pada 1,769 wang. Wow! Ramainya. Maknanya, ramai yang mula sedar yang pendidikan ini penting. Adik-adik yang berjaya, tahniah diucapkan. Kalau ada rezeki, kita akan raikan dalam majlis anugerah murid cemerlang. Tu kelak. Pada adik-adik yang kurang bernasib baik, pahau putus asa. Apa yang penting, banyak peluang terbuka luas untuk semua. Boleh sambung pengajian KEN IPTA atau IPTS, ataupun boleh juga sambung dalam bidang TVET. Bukan tu saja, Jakwa juga akan tolong adik-adik yang hendak belajar dengan ada bermacam inisiatif bantuan seluruh hati one-off, iuran pengajian, allowance sara diri, dan pada yang hendak sambung belajar ke IPT, Jakwa akan bagi tiket penerbangan untuk IPT ke Sabah dengan Sarawak. Menarik kan? Untuk pertanyaan lanjut, hubungi mana-mana pejabat Jakwa yang paling dekat. Pahau lupa like, follow dan share media sosial Jakwa Malaysia. Zaz.